Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Suharmi bin Abdul Talib dan saya mewakili kumpulan 1. Nama Kak apa? Saya Rusfadisha Ruslan. Okey. Kami daripada kumpulan 1, kami menamakan kumpulan kami kumpulan Phoenix. 5 manfaat dalam basically saya mulakan. Baik, yang pertama, kesihatan lebih baik. Kalau kita betul-betul serius, kita serius makan produk lah kan, ESP ke, vitamin C, Bibix, apa semua, kita akan dapat kesihatan lebih baik lah, lebih improve lah kesihatan kita. Bila kesihatan lebih baik, maka kita pun bolehlah membuat bisnes dengan lebih baik, lebih maju dan lebih cemerlang. Yang kedua, dapat menjana passive income. Mungkin ini yang semua orang dalam bisnes Shaklee nak kejar, nak capai. Sebagai master coordinator, kita dapat menjana passive income daripada rumah. Hanya daripada rumah kita, every month duit kita boleh masuk. And then third, dapat bina rangkaian networking. Macam kita jadi seorang leader, kita ada anak-anak bawah-bawah kita, kita secara tak langsung kita dapat bina rangkaian, bina networking dengan anak-anak semua. Kita semua close, kita taklah guna istilah upline downline. Kita lebih kepada macam Master Kamaru kita panggil daddy, Master Hada kita panggil mami. Lebih rapat kepada macam tu, lebih kepada hubungan kekeluargaan. Dan yang keempat, dapat majukan diri dalam in terms of leadership, soft skill dan motivation lah. Macam sekarang ni program Serious Babe, kami kena brainstorm sama-sama ahli kumpulan. Dan kami juga macam saya kena present pada hari ini, dapat melatih soft skill saya sebagai seorang in future dia akan jadi leader pada rangkaian saya, untuk cakap, untuk berlatih bercakap, leadership saya, thinking skill, motivation skill, speaking skill macam tu. Dan yang terakhir, ada kebebasan masa. Contoh macam saya, target saya nak jaga keluarga saya, anak-anak saya dengan mata kepala saya sendiri, dengan diri saya sendiri, tak perlu nak hantar pengasuh apa semua. Mungkin kakak-kakak ni pun sama, nak lebih spend masa berkualiti dengan keluarga. Itu sahaja setakat ni. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Suharmi dan kumpulan Phoenix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kami daripada grup Super Power Women. Jadi 5 manfaat kenapa yang kami dapat bila serius dalam Shaklee. So yang pertama ialah dapat memperoleh pendapatan mengikut matlamat sendiri. So kalau bekerja dengan orang, kita akan diberi gaji yang tetap setiap bulan. Tapi bila kita buat Shaklee, kita boleh tentukan sama ada kita nak RM100,000, RM20,000 ataupun RM50,000. Kemudian yang kedua, kita dapat berkongsi kebaikan produk dengan orang lain. Okay, kalau kita jual baju ataupun produk-produk lain, okay, orang hanya dapat baju tu lah. Tapi kalau kita jual Shaklee, okay, kita ambil duit daripada pelanggan, tapi pelanggan mendapat kesihatan yang berpanjangan. So kita beri nilai kepada pelanggan kita. Yang ketiga, dapat membina jaringan bisnes yang besar. So dengan Shaklee, okay, sebenarnya kita tahu Shaklee MLM. So dengan Shaklee kita dapat bina jaringan perniagaan yang besar. Okay. Kemudian dapat memperolehi insentif daripada company, 3C plus cash. So dalam Shaklee sahaja kita boleh dapat insentif yang diberikan oleh company, okay, selain daripada keuntungan, daripada bonus, kita boleh juga dapat insentif seperti 3C, iaitu car, convention dan juga cash lah. Okay, kemudian dapat penuhi impian diri dan orang lain. Okay, so selain pada impian diri kita untuk berjaya, untuk mendapat kebebasan kewangan, kita juga dapat penuhi impian keluarga kita, okay, impian kawan-kawan kita, downline kita dan juga impian orang lain juga. Okay. So itulah 5 manfaat yang kami dapat bila kami serius dalam Shaklee. Sekian. Okey, terima kasih kumpulan yang kedua. Ini 5 manfaat yang kita dapat daripada kita serius dalam Shaklee. Pertama, of course, side income. Kita ada 3C. Semua tahu 3C kan? Cash, conversion dengan car. Yang kedua, knowledge daripada kita join macam Serious Babe ni sebab kita nak
jual ke orang, first kita yang kena tahu dulu. Kita yang kena tahu apa Shaklee yang bagi, macam produk Shaklee tu bagi apa kat kita. Kita yang tahu, so kita yang tambah income, tambah knowledge sendiri dulu. Yang ketiga, manfaat motivasi. Sebab kalau kita nak dapatkan first manfaat kita, side income, of course kita yang kena motivasi diri dulu sebelum nak ambil downline ke. Sebab kita nak motivasi diorang lagi, nak cari customer, nak bagi info, nak terangkan semua tu, motivasi kita pun kena tinggi dululah. Manfaat keempat ialah kita dapat follow leader yang berjaya. Sebab join ni, sebelum ni site macam kalau kita orang ni tak kenal pun siapa-siapa yang macam master semua, sekarang baru tahu diorang income berapa ribu, berapa K sebulan. Tu yang kita orang dapat. So kita pun boleh dapat macam tu juga. Macam mana nak income tinggi lagi. Saya tu last kali ialah mendapat kenalan yang positif bertambah. Macam kita keep on sharing, jumpa ramai kenalan dalam ni, jumpa master, automatiknya kita boleh kenal, boleh bersama. Macam yang group satu cakap, kita macam dah satu family. Macam gugup sebenarnya. Terima kasih kepada kumpulan yang ketiga. Okey, masa yang diambil lebih sikit daripada 2 minit. Okey, Assalamualaikum semua. Kami daripada kumpulan Safia, terdiri daripada saya, Malin, K dan juga Nana akan membentangkan 5 sebab kenapa kita perlu manfaat kita akan dapat apabila kita serius berbisnes dalam Shaklee. Yang pertama, yang kita baru tahu tadi, sebenarnya Shaklee ni, bisnes ni boleh diwarisi. Jadi apabila kita dah berjaya, dah mendapat satu tahap sehingga pendapatan orang kata infinity lah kan, pendapatan yang kita dapat, kita boleh wariskan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita tak perlu struggle, tak perlu mula daripada bawah. Jadi itu rasanya impian ibu bapa supaya anak-anak senang di masa akan datang. Okey, yang kedua, untuk berjaya dalam bisnes Shaklee, kita rasa kita perlu ada 3 perkara yang penting, iaitu kita perlu meningkatkan kemahiran, ilmu dan attitude ke arah yang lebih positif. Kemahiran ni contohnya kemahiran soft skill, hard skill, leadership, semua terbentuk dalam kemahiran. Ilmu, untuk bercakap dengan orang kita perlu ada ilmu. Ilmu tentang produk, tentang apa itu Shaklee sebenarnya. Dan seterusnya yang ketiga iaitu attitude. Attitude tu maksudnya kita tak nak lemau, kita sentiasa nak maintain positif. Jadi nak berjaya, kita tengok orang yang berjaya semuanya orang yang positif. Orang yang negatif ni selalunya kurang berjaya lah. Okey, yang ketiga tambah networking. Tambah networking ni secara positif dan juga menambahkan pendapatan. Networking bertambah luas dan pendapatan pun bertambah banyak. Sebab ada juga networking lain yang kita boleh menambah kawan, tapi pada masa yang sama sebenarnya perbelanjaan meningkat. Okey, contoh networking macam club car kan, kalau kita join, kita kena bayar. Everything, nak join program, everything kena bayar. Okey, jadi kalau kita tak mampu, sebenarnya kita tak boleh join club tersebut. Tapi dengan networking Shaklee ni, kita menambah pendapatan melalui networking kita. Okey, yang keempat, kesihatan diri dan keluarga. Kita nak kaya, pada masa yang sama kita nak menikmati kekayaan yang kita ada tu dengan kesihatan keluarga, ahli keluarga kita, termasuk ibu bapa, ahli keluarga semualah. Okey, dan seterusnya yang kelima, kita nak dapat 3C, car, cash and convention. Sebab tak semua daripada kita ni orang kata terpijak, mempunyai duit yang terpijak, jadi boleh pergi ke overseas bila masa. Dan kebanyakan daripada kita pun kalau kita kerja dekat company, kita dapat nampaklah sebenarnya yang dapat pergi ke overseas tu kadang-kadang bukannya performance dia pun. Jadi kita nak, orang kata kita dapat 3C ni atas prestasi kita sendiri, dan kita sama-sama melonjak kawan kita di sekeliling kita untuk sama-sama berjaya dengan kita. Itulah kebaikannya. Terima kasih.